Assalamualaikum and a very good day. Thanks for tuning in. Okay, sambung lagi. Sembang Sensei pada petang ni. Driving on the way back. Bulan-bulan puasa, ngantuk Jadi kita rakam lah. Ambil kesempatan untuk buat sesuatu yang bermanfaat, insyaAllah. Okay. Semalam ataupun dalam rakaman yang sebelum ni, kita bercerita tentang bisnes latihan secara umum. Dalam video kali ni, mula-mula tadi ingat nak cerita pasal bisnes model yang ada, tapi dah selalu sangat cerita pasal bisnes model training provider ni semua. Jadi untuk hari ni kita bercerita pasal ambition, cita-cita. Specifically saya gunakan perkataan ambition sebab kadang-kadang ramai yang jadi trainer ni secara tak sengaja atau tak langsung saya pun sendiri dulu seronok-seronok mengajar bahasa Jepun. Lepas tu bila mencari hala tuju lain selain daripada bidang kerja sedia ada tu, kita ambil keputusan untuk tukar bidang, beralih ke bidang latihan. Jadi training tu macam stumble upon the way, dan bila kita mula-mula bekerja lah, of course, and then bila dah lama-lama tu kita rasa I think boleh buat sendiri, kita cuba buat sendirilah. So dalam konteks buat sendiri tu, to earn a living, so kita buatlah bisnes. Now macam saya sebut semalam, training ni ada job, dapat payment dia alhamdulillah okey. Taklah teruk sangat. Awal-awal tak adalah terus dapat yang besar, job yang mewah tu memang tak adalah. Jadi kadang-kadang kita ambil pun asal boleh juga kan. But the important thing is to have ambition. Kita kena ada hajat untuk growth, membesar dan do something else yang lebih besar daripada sekadar ada job, dapat duit, boleh beli barang dapur, boleh sara keluarga. Dia kena ada something bigger than that, bigger than us. Kalau tak, sangat-sangat mudah untuk kita fall back kepada this is not working, therefore kita buat balik kerja lain ataupun mencari alternatif lain. Ramai trainer dia mula, in fact dalam tahun kebelakangan ni alhamdulillah kita banyak dapat partisipan daripada kalangan orang yang kita tak duga, influencer dan sebagainya. Jadi bila mereka datang, dia dah biasa buat kerja macam MC, of course dapat income daripada social media, dipanggil untuk bagi talk dan sebagainya. Jadi dia nampak macam training ni ada peluang untuk dia expand dan maybe do something that looks very easy and lucrative. Tapi sebenarnya sama juga, buat content pun tak senang, jadi MC pun tak senang. It requires you to hone your skills kan, kena berlatih, kena selalu buat, make mistakes, learn from those mistakes, improve. Sama, semua business sama, training pun sama. Jadi bila kita tak ada ambition ni, kita buat and then benda tu let's say tak frequent, dapat job tak selalu. Memang awal-awal tu susah nak dapat konsisten, memang susah nak dapat sufficient amount untuk cover balik gaji, especially orang yang dah ada jawatan, dia pernah jadi manager level and above, so dia dah biasa gaji bulan-bulan yang agak besar, komitmen besar, appetite besar. Jadi all of that bila tiba-tiba go into training, of course harian punya rate tu tinggi, dapat 1,000, 1,500 satu hari, satu session kan. Tapi 1,500 tu satu session, mungkin sebulan dapat satu program, 2 hari dapat 3,000 contoh. Tapi kalau dia bekerja, gaji dia 7-8,000 biasanya. 7-8,000 dengan 3,000 jauh lah beza. Jadi kalau dia tak ada ambition untuk grow
your business as training business tu. Maksud saya ambition ni jangan hanya fikir dapat job jalan. You have to find ways untuk how to make it consistent. You're not going to do this forever. Masa awal-awal dulu saya buat team building, masa tu umur 30-an, badan sihat, anak-anak pun kecil lagi, komitmen tak berapa besar kan, belum sekolah, budak-budak belum sekolah. Memang rasa macam okay, you spend your weekdays ada boleh kat rumah dan sebagainya, tapi weekend tu you kerja, ataupun maybe if you do it for part time kan, weekend aja ada ni. Memang tapi you have to think in the long run. Macam mana nak sustain kan. Sekarang orang selalu cerita sustainability. So you as a trainer cerita pasal sustainability, cerita pasal ni, you yourself kena fikir juga macam mana nak sustain kan. What you gonna do? Saya selalu cerita benda paling mudah nak jual satu program training makan masa. Tapi bila kita dapat program training, kita sibuk dekat dalam classroom. Siapa pula nak pergi buat balik ada sales cycle daripada awal tu? Siapa nak pergi buat prospecting balik? Siapa nak call, follow up? Siapa nak close the deal? And so all of that you have to think. That's why kena ada ambition untuk hire orang. Hire orang tak boleh macam video sebelum ni saya kata hire just for the sake of hiring. Tolong-tolong tu tak serius. So kalau you ada ambition, okay, tolong-tolong ni ada ambition, ada niat, ada hajat untuk bagi dia gaji, bagi dia something yang consistent, bagi dia as simple as office untuk dia duduk buat kerja. Contoh bulan puasa saya punya dilema daripada dulu masa jadi trainer ni, bulan puasa lah. Sebab biasa kalau bulan tak puasa, kadang-kadang kita boleh jumpa dekat kafe, mama ke apa, whatever, kedai makan lah. Jumpa, sembang kan. Bulan puasa tak boleh. So bila bulan puasa, there's no opportunity. Boleh lah buka puasa, tapi buka puasa tu harganya pun lain macam. Lepas tu masanya suntuk kan, orang kelang kabut. So it's not really a productive punya networking. Tapi biasanya kalau bulan tak puasa tu jumpa team dekat kedai makan, bincang apa semua, okey lah. But tak boleh macam tu kan. Tak boleh lah forever macam tu. Kena berfikir nak ada office. Nak ada office pula, alang-alang ada office, takkan nak office mata-mata. You got to make it generate income. So nak bagi generate income, ada training room. Nak ada training room, takkan nak buat dekat shop lot atas bengkel, nanti bengkel bawah bising. Kalau buat dekat restoran macam kita orang dulu, bawah selalu ada restoran, bukan tak okey, tikus lipas kan, sebab kedai makan. Contoh. Lepas tu parking shop lot, parking susah apa semua. Kalau datang participant 20 orang, let's say lah you buat training room dekat shop lot tu boleh muat 20 orang. 20 orang public program, masing-masing bawa kereta. At least ada 15 biji kereta, 10-15 biji kereta. Nak parking mana? Kan? Kena ada parking. So you have to think all of that. So kena ada ambition. Kalau nak buat ni, kena buat macam ni. And once you have that ambition, you ada cita-cita tu. I'm not talking about vision. Vision tu you dah nampak dah. Ni ambition. Ada rasa nak do something substantial. Then baru you gradually pergi ke arah tu. Tak apalah, start off shop lot tingkat 3, tak ada lift, tak apa. Kita orang pun macam tu. Sublet daripada orang, tak apa, it's okay. But you have to have an ambition untuk ni lah. Bila you ada ambition, then mata you akan mula nampak the vision. Once you see the vision, then you can work towards it. Tu cerita dia lebih kurang lah. So sembang-sembang ni bukan apa, sekadar bercerita dan trying to put my thought process together kan. So very important sebenarnya. Tak boleh, tak kira lah, even if you start at the age of 50 ke 30 ke 60 ke 40 usually around that lah, 35 40 45 kan.
memanglah the hassle of dulu dekat tempat kerja ada employee nak kena fikir dia punya ni, nak kena jaga, memang hassle, memang pening. So a lot of people bila dia go on their own lepas berhenti kerja, dia tak nak lah the hassle. Saya pun macam tu, saya tak nak ada boss, saya tak nak the hassle. But you have to consider, you have to think, because kalau tak, the growth is very minimal lah, sikit tu je lah. Berapa banyak je training kita boleh buat, considering all the other things that you also need to do, kan? Contoh macam nak chase payment, nak bagi quotation, nak bagi proposal klien baru. So proposal klien baru, quotation klien yang dah interested, lepas tu program jalan nak kena arrange, lepas tu nak kena invoice pula, dah invoice nak kena kejar payment. So all of this is happening as your business is going. Jadi kalau you one man show atau 2 man show, 3 man show, dan tak bestnya headcountnya 3 orang tapi 2 tu part time contoh, dia orang pun takkan bagi the ample amount of time for you, for your business, kan? Kalau macam saya pun dulu ada partner yang masih employed, saya yang full time, kita lama-lama friction lah, sebab dia gaji jalan, kita solely dependent on the business, kan? Jadi lain lah kita punya pressure, dia punya urgency lain. So that is what I mean, you're gonna do this, you gotta do it with a little bit of ambition lah. Then from there you ada vision, then barulah kita decide business model, kan? Of course, in the meantime, to start things off, to get the ball rolling, tak ada masalah, boleh freelance, part time, okay, tak ada masalah. Tapi tak boleh forever macam tu lah. Kalau tak, macam mana kita nak grow the economy, macam mana kita nak bantu next generation ada peluang pekerjaan, kan? Macam mana kita nak make things progress. Jadi all of that, kalau tak ada ambition, payahlah. Okay, so itu lebih kurang cerita-ceritanya. Dia dah mula sangkut-sangkut ni. So I see how things progress lah. I wish you all the best. Bulan-bulan puasa ni saya doakan kepada mereka yang ada ambition tu dan berfikir untuk berusaha ke arah itu. Saya doakan dinampakkan jalan, dipermudahkan untuk mencapai jalan tersebut, insyaAllah. Mudah-mudahan sama-samalah kita memeriahkan industri ni. Kita tak nak lah semua orang yang ada dalam industri ni just kais pagi makan pagi, atau kais pagi makan esok lusa. We really want people to do this seriously, ya. Sebab tu kita pun, saya sendirilah dengan team Access Ideas, kita move into helping people to develop lah. Kita sendiri pun tak adalah hebat mana, tak sampai tahap tu pun untuk bantu orang. Tapi nak bantu orang ni tak payah tunggu kaya raya dan berjaya, kan? Bantulah sekadar mana mampu. Kita ada kemahiran ini, kita share lah. Tu je cerita dia. So what's that? Ada something. So with that, thanks for tuning in. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till the next video, stay safe.